Okay guys, jom kita buat review sikit Mora Sporty S saya. Okay, kalau kau tahu jadi motor Mora Sporty S 250. Ini brand China geng So saya ada makeup sikit lah. Okay, first sekali yang ni saya dah tukar CNC punya. Sebelum saya pakai warna hitam T-Max punya. Ni saya X-Max punya. Yang ni saya beli kat Bad Empire Okay, yang ni bukan PMP dia kena custom geng. Dia kena lay sikit bawah ni. Susah juga nak buat dia. Saya buat kat Bad Empire, siap skru semua. Okay, lagi satu saya dah tukar brake pad pakai Racing Boy 17mm. So saya beli sekali yang one set lah. Botol pun saya tukar CNC punya Racing Boy. Untuk color pula, body ni saya bukan spray, just wrap saja hijau Camelon lah. Dia dua color yang two tone. Warna purple dengan warna hijau. Ni semua wrap lah, saya buat dekat nilai geng. Ni semua saya wrap. Ni pun part ni carbon ni pun ceramic carbon ni wrap geng. Bukan carbon betul lah, ni wrap saja, ni pun wrap saja. Depan ni pun saya wrap geng. Motor ni memang datang dengan double disc dia double disc lah. Kiri dan kanan geng. Lagi satu fork dia memang datang memang macam ni lah, warna gold ni. Ni semua aksesori lah geng. Rim saya dah spray siantar radiator warna purple candy. Depan belakang saya dapat harga 260 dekat area nilai geng. Ni kita di belakang lah. Okay, eco saya dah tukar geng. Ni semua saya dah carbon lah, CF carbon ni. Yang ni bukan red geng, yang ni carbon betul. Belakang pun carbon betul. Eco cover exhaust pun saya buat carbon. Lagi satu mono belakang saya tukar Racing Boy Racing Boy yang best dia bagi korang dua spring. Satu yang soft punya, satu yang hard lah. Ni saya pakai yang soft punya, lembut sikit lah. Tapi ni saya dah hantar cat lah. Pakai powder coating. Buat dekat Ampang memang kemas dia buat yang ni. Bahagian exhaust pula saya dah tukar kalau korang minat kau boleh hantar kat dia geng. Bagi saya dia buat memang puas hati lah. Apa yang saya nak dapat lah. Korang boleh contact dia geng. Nanti saya tag dekat saya punya video dalam video saya tag dia punya TikTok. Okay, yang ni pun saya dah tukar lah. Saya tak pakai yang original. Saya pakai yang CNC punya, boleh Roger lah. Mirror pun saya dah tukar, saya cabut. Saya tak pakai lah, saya pakai set mirror macam ni. Tepi, dia jadi macam ni lah. Lagi satu, ni pun saya dah sunat set mirror dia, signal saja buat macam ni lah. Okay, winglet depan ni saya dapat dekat Bad Empire lah. Korang boleh contact Angah juga. Kalau boleh tanya dia geng. Okay geng, stay dia apa-apa Roger. Ini saya dah tukar saya pakai ADB 160 tie loop punya. Siap bracket, siap custom ni semua saya buat dekat Bad Empire Gombak geng. Korang boleh contact Angah. Nanti saya tag dia punya TT lah. Korang boleh follow dia geng. Sajalah buat masa ni saya buat review apa nanti korang komen je kat bawah geng.